Dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara. Kampungku telah diserang beberapa penyakit bawaan haiwan. Si tikus pembawa penyakit leptospirosis leka mencari makanan. Si tikus tidak kisah walaupun penghuni di rumah itu mungkin juga terkena penyakit hawar kerana di situ ialah kawasan mereka. Si nyamuk pula tersenyum lebar walaupun dia tahu dialah penyebab penghuni di rumah itu terkena penyakit demam denggi dan penyakit demam malaria. Di situ banyak kawasan air yang bertakung yang menjadi tempat pembiakannya. Penghuni di rumahku pula terkena penyakit cirit-birit kerana si lalat. Jika kebersihan masih lagi tidak terjaga, mereka juga mungkin terkena penyakit taun selepas makan hidangan yang dihinggapi si lalat.